Top forex trading strategies for beginners. So kita share sikit hari ni kita nak trade Great Britain pound US dollar. So apa strategi yang bagus untuk beginner? First kali kita kena tengok apa market buat. Okay, so sekarang ni dia trend ke bawah. Lepas tu kalau korang perasan dia buat sedikit kenaikan dan dia turun sikit. So kita tengok trend ke mana. So sekarang ni kita boleh expect price tu pergi ke sini. Okay, so bila price tu pergi ke situ, dia akan buat sedikit channel. Okay, ni adalah channel dia. So korang marking je high dia, low dia. So dengan ni korang boleh tahu price tu apa dia akan buat. So dia akan buat sedikit penurunan sedikit kat sini. Kalau kita zoom kat sini, kita boleh mark korang punya area entry dan price tu boleh naik semula ke atas. So kita expect price akan bergerak macam ni. So kalau kita dah tahu macam mana price nak bergerak, so kita boleh entry dekat level 1.326 kat sini dan set saja stop loss korang luar daripada entry zone korang. Dalam kes ni boleh letak stop loss dekat 1.3255 dan take profit korang kena ambil lagi rendah daripada apa yang korang expect price tu nak cecah lah. So jangan ambil dekat bahagian atas ni, tapi ambil dekat bawah sedikit. So dekat 1.32859 ni korang boleh letak korang punya take profit. Ataupun kalau korang nak lagi high return, korang trail saja stop loss korang. So ini adalah top trading strategies yang korang boleh guna dalam trading daily GBP US dollar ataupun gold ataupun mana-mana currency lah. Okay, so kalau korang nak tahu lebih lanjut pasal trading, korang boleh pergi dekat Telegram Prof Duit. Link dekat bio kami dah sediakan. Tekan saja pin message ni. Kami dah sediakan link 3 Prof Duit. Klik sahaja pergi pada link 3 ni. Step 1 korang daftar broker korang. Korang perlu pilih broker yang bagus. Kalau tak, korang punya duit habis macam tu je. Lepas tu korang install MetaTrader 5 dekat App Store. Dan step ketiga korang boleh kalau tak tahu nak trade apa, boleh follow saja Signal Trading di Telegram Prof Duit. So yang lain-lain ni adalah kami punya social media, korang boleh follow kalau nak belajar lebih lanjut. Okay, so itu saja. Jumpa lagi dalam video akan datang. Pastikan korang buat apa yang kami suggest untuk korang buat supaya korang pun boleh berjaya dalam dunia trading. Okay, terima kasih.